Lelaki berusia 40 tahun pergi ke pasar raya buat kali pertama, tetapi dia hanya berminat dengan air, dan keperluan untuk kualiti adalah lebih tinggi daripada orang lain. Jangan teragak-agak untuk menjilat mereka satu persatu. Jadi untuk memilih hujan, embun dan madu dalam hati saya, walaupun anda dahaga, saya tidak akan minum air berkualiti rendah sahaja. Setengah tahun kemudian, dia akhirnya menemui air tulen yang diimpikannya selama ini. Isi troli beli belah dengan segera dan bawa kembali untuk menyelamatkan nyawa anda. Tanpa diduga, berlaku masalah semasa mendaftar keluar. Kasir terus minta dia tunjukkan kad dia. Lelaki itu tidak tahan dan berkata, saya hanya ada wang tunai. Jika anda tidak menyelesaikan bel, seseorang akan mati. Akhirnya berjalan keluar dari pasar raya. Tetapi saya terserempak dengan rondaan keselamatan sekali lagi. Melihat seorang lelaki bertindak pelik, minta dia meninggalkan maklumat hubungannya. Angkasa mengadu jalan rindu gadis cool. Saya mengambil menguruskan pasukan boot apabila ia serupa. Pengawal keselamatan itu kelihatan jengkel apabila melihat lelaki itu. Senyum sahaja, layan saja seperti orang gila. Mereka tidak tahu bahawa di rumah seorang lelaki terdapat seorang Atlantis yang lemah. Hanya air tulen asli. Hanya selepas itu kita boleh membantu dia mendapatkan semula kesihatannya. Nasib baik, rawatan itu tepat pada masanya. Akhirnya menyelamatkan nyawa kecil.